Kenapa banyak negara tengah gila beli emas? Malaysia, bila lagi? Pernah tak kita tertanya kenapa tiba-tiba banyak negara dunia tengah sibuk beli emas? Bukan gram-gram tau, beratus-ratus tan. China, Rusia, Turki semua agresif tambah rezat emas. Tapi kenapa? Sebabnya emas tak boleh dicetak macam duit kertas. Dalam dunia penuh ketidaktentuan, perang sana sini, krisis mata wang, emas jadi penyelamat sejagat. Bila nilai mata wang jatuh, emas kekal bernilai. Bila berlaku sekatan ekonomi, negara masih boleh guna emas untuk berdagang. Tapi kalau negara kita tak simpan emas sebagai rizab, bahaya. Bergantung 100% pada dolar dan mata wang asing lain buat kita terdedah pada risiko luaran. Bila ekonomi US jatuh, kita pun turut goyang. Bila nilai ringgit merosot, kita cuma mampu tengok. Negara yang simpan emas ada kuasa sebab emas adalah aset sebenar, bukan janji atas kertas. Negara yang tak ada emas, bila gawat berlaku, dia hanya mampu berharap, bukan bertindak. Kita sebagai rakyat, jangan tunggu negara bertindak dulu. Kita mulakan simpan emas untuk diri sendiri dan keluarga. Bukan sebab kita ikut trend, tapi sebab kita nak lindungi nilai masa depan. Nak mula simpan emas melalui bajet kecil? Saya boleh bantu. Akaun Gap serendah 100 sahaja. Hubungi saya sekarang. Kita mula langkah kecil untuk impak yang besar.